Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Hadis saya 41. Nombor kecil, nombor besar 1850. Wa anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Qultu ya Rasulullah akarahiyatal maut fa kulluna nakrahul maut. Qala laysa kadzalik walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu wa innal kafira idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka jumpa Allah, maka Allah suka jumpa dia. Dan sesiapa yang tak suka jumpa Allah, maka Allah tak suka kepada dia. Kata Aisyah, aku tanya, ya Rasulullah, adakah berkenaan dengan takut kepada, tak suka kepada mati? Maka semua kami tak suka kepada mati. Nabi kata bukan macam tu. Ia dimaksudkan dengan orang mukmin suka kepada Allah dan Allah suka kepada mukmin ialah orang mukmin apabila digembirakan, dikhabarkan dengan rahmat Allah, dikhabarkan dengan ridwan Allah, dikhabarkan dengan syurga Allah, maka dia suka. Itu maksud suka. Lalu dia suka jumpa Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah suka jumpa dia. Dan sesungguhnya si kafir apabila dikhabarkan, digembirakan dengan azab Allah dan kemurkaan Allah, maka dia tak suka jumpa Allah. Hasilnya Allah tak nak jumpa dia. Riwayat Muslim. So apa dia pengajaran daripada hadis ini mengikut kitab saya? Ialah galakkan menunaikan taat dan sentiasa melakukan, jadikan habit, kata Mak Saleh. Jadikan itulah ulam kita, minuman kita, pakaian kita, amalan kita hari-hari sampai mati. Namanya dakbu, bahasa Arabnya, iaitu jadikan habit. Semua amalan yang berkaitan dengan taat kepada Allah, iaitu suruhan, mengenai suruhan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan habit. Dan hendaklah ada nilai ikhlas. Seorang mukmin ketika nazak nak mati lollah, diberitahu benda-benda yang baik yang depan dia. Kubur okey, mahsyar okey, titiannya okey, syurganya okey, dalam syurga okey. Itu namanya suka. Bila ditunjukkan segala-galanya dia suka. Masuk dalam kubur pun tak apa, sebab ada benda yang menyukakan, yang menggembirakan. Dibangkitkan padang mahsyar, suka, sangat-sangat suka. Wa ikramullah, dan Allah memuliakan dia dengan kebaikan, dengan amalan-amalannya itu. Itu namanya suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kafir, dia memang tak suka sebab dia takut.
azab Allah, murka Allah. Maka dia tak sah. Tak sah tak sah pun memang tertulis mu ni kena mati. Dia mati dalam keadaan tak suka. Sebab benda-benda tu menakutkan dia. Itu maksud suka kepada Allah, lalu Allah suka kepada mukmin. Tak suka kepada Allah, lalu Allah tak suka. Hadis seterusnya wa amil ummil mukminin Safiyah. Tok saya nama Safiyah. Orang Kelantan panggil Mak Iyah. Akhirnya dia Mak Iyah. Meninggal. Ummul Mukminin juga tapi nama Safiyah. Hak kita popularnya Ummul Mukminin Aisyah. Itu hak popular. Ni asalnya Yahudi. Binti Huyai bin radhiyallahu anha, tapi Nabi kahwin dia. Nabi Islamkan dia dan kahwin dengan dia sebab dia jadi tawanan Islam dalam peperangan tak ingat sangat Bani Mustalik ke. Ayah dia Yahudi. So masa Nabi nikah, Nabi tengok muka dia. Ada bekas. Bekas apa? Nabi tanyalah, what happened to you? So dia cerita, aku mimpi bulan jatuh hatta riba. Beritahu tu kepada ayah dia. Ayah dia boleh takwil mimpi. Lempang lalu. Dia lekat kiri kanan saya tak pasti. Tapi ada kesan pada muka lah. Jadi bulan tu ialah Nabi SAW. Tapi oleh kerana dia Nabi, mimpi itu berlaku lah. Pasal mimpi Nabi ini sejenis wahyu. Walaupun berlaku kepada Safiyah. Nah gitu. Jadi Nabi kahwin dia dalam perjalanan daripada Bani Mustalik menuju ke Madinah. Buat jamuan reka-reka makanan, kurma lah, syair lah, unta lah gitu. Kata Safiyah, Nabi ni iktikaf. Bulan puasa kau tak bulan puasa kau tak pasti. Lalu aku pergi jumpa Nabi ziarah waktu malam. Gitu. Dalam masjid. Cakap kecek, aku nak balik. Padahal rumahnya tepi-tepi tu yang tuan-tuan duk ziarah makam Nabi SAW. Rumah isteri baginda namanya Hujurat. Hujurat ni macam rumah berek lah, rumah berek. Rumah berek. Jadi giliran malam tu ialah boleh ziarah Nabi walaupun duduk dalam masjid. Bila aku nak balik, Nabi pun bangun. Bye-bye. Bahasa mudah-mudah. Nabi bangun hantar dia di pintu. Kemudian Nabi sambung iktikaf. Lalu Nabi berdiri hantar aku ke pintu. Tiba-tiba lalulah dua orang sahabat daripada Ansar. Tengok Nabi dengan Safiyah. Siapa dua sahabat ini? Tidak disebut namanya. Tapi dua lelaki daripada kaum Ansar radhiyallahu anhum. Apabila mereka nampak Nabi bersama dengan Safiyah, mereka lalu cepat-cepat, jalan laju. Lalu Nabi beritahu, ini Safiyah bini aku, bukan orang lain. Faqala, maka dua orang itu kata, Subhanallah, ingatkan orang lain. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu dia berlari dalam badan anak Adam mengikut darah.
Di mana ada darah, di situ ada syaitan. Apa maksud? Wa inni khasyitu ay yaghdifa fi qulubikum syarran. Aku takut dia lontarkan sesuatu dalam hati kamu, wahai dua lelaki, sesuatu yang buruk. Ini Nabi main dengan orang lain, Nabi ada gewel lain, Nabi ada benda lain. Itu maksud syaitan. Jadi maksud di sini kena bagi tahu kepada sahabat itu, takut-takut dia orang sebar-sebarkan berita yang tak patut kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kena iklan, kena buat iklan kepada dua orang sahabat itu bahawa ini adalah Sofia, bukan orang lain. Hadis seterusnya panjang, saya terjemah terus. Wa an Abil Fadli Abbas bin Abdul Muttalib. Nama gelaran Abul Fadli, nama sengoti Abbas bin Abdul Muttalib. So Abbas ini adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Lebih kurang gitu. Jadi family jugalah Abbas ni dengan Rasulullah SAW. Dekat kau jauh tu, tapi dia family. Kata Abbas, aku join bersama Rasulullah peperangan Hunain, Yaumah Hunain. Hunain ni kita tak pergi, masa pergi umrah kita tak pergi, sebab dia jauh keluar. Aku bersama dengan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Maknanya family juga. Bersama Rasulullah dan kami tidak berpisah. Dan Rasulullah naik bagal warna putih. Pergi perang naik bagal, naik dongki. Bila kaum muslimin, sahabat-sahabat dan musyrikin bertemu, orang muslim lari berat takut, lari tempiaran. Fatafika Rasulullah yarkudu balaqibal. Lalu Rasulullah cepat-cepatkan bagal tu meluru ke arah orang musyrikin. Sahabat-sahabat lari dah. Ada kisah lah, cerita panjang lah. Dan benar disebut sebahagiannya dalam wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Itu kemudian dalam surah At-Taubah. Gitu. So, Rasulullah segera menghadap kaum kafir. Dan Abbas kata, aku pegang tali bagal, tapi aku tarik-tarik dia supaya jangan laju sangat. Nabi ketuk-ketuk punggung bagal supaya laju. Si Abbas ni pula holding, tarik ke belakang, jangan laju. Ini cerita Abbas sendiri. Dan Abu Sufyan pula dia main peranan yang lain. Faqala Rasulullah cakap kepada Abbas, oh Abbas, seru Ashabus Samarah. Ashabus Samarah ialah sahabat-sahabat yang bai'atul ridwan. Ini cerita panjang. Bai'atul ridwan ialah Rasulullah nak buat umrah, tapi ditahan oleh orang musyrikin, tak boleh masuk. Maka berlakulah bai'atul ridwan. Ridwan tu satu tempat, di tempat itu nama ada pokok, namanya Ashabus Syajarah, Bai'atul Ridwan. Yang tuan-tuan pergi, tak silap saya, Allah salli alaihi, pergi minum susu unta, kemudian pergi masjid kecil. Ada masjid kecil, ada bangunan-bangunan buruk di tepi masjid itu. Dikatakan itulah tempat Bai'atul Ridwan yang musyrikin tak benarkan masuk. Tahun 2017 saya pergi masjid tu, tapi pergi minum susu unta dulu, ambil gambar dulu.
Itu namanya Ashabus Samurah. Sebab kenapa Abbas? Kerana Abbas ini rajulan sayyitan. Dia suara dia kuat, boleh didengar daripada jarak yang jauh. Maka itu pilihan yang tepat untuk buat iklan. Zaman tak ada speaker, tak ada WhatsApp. Maka aku menyuruh mereka dengan setinggi-tinggi suara. Oh, aina ashabus sumarah? Mana korang? Yani banyak tulis tu mana? Fa wallah laka anna atfa hina sami'a sauti anfatal baqari auladihim. Demi Allah, seakan-akan mereka meluru kepada Nabi seperti mak lembu meluru kepada anak-anak dia. Cari anak. Itu sahabat mencari Nabi, seperti lembu mencari anak-anaknya. Maka mereka berkata, labbaik ya labbaik. Hamba ada kata orang Kelantan. Kami ada ya Rasulullah. Faqatataluhum wal kufar. Lalu mereka perang dengan orang kafir. Wada'watu fil ansar. Kemudian menjerit-jerit pula Abbas kepada orang Ansar. Ya ma'syaral ansar. Nah, itu. Ya ma'syaral ansar. Kemudian dikhususkan kepada seruan Bani Haris bin Khazraj. Jadi 3 kali menjerit. Jerit yang pertama untuk Ashabul Sumarah. Jeritan yang kedua, wahai Ansar. Jeritan yang ketiga, wahai Bani Haris bin Khazraj. Bani ni anak cucu cicit keturunan Haris. Itu Bani. Bani Abdul Muttalib makna anak cicit dan keturunan Abdul Muttalib. Bani Hashim maknanya cucu cicit cicak pihak Hashim. Itu perkataan Bani. Lalu Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya di atas baral itu nampak macam tinggi. Seakan-akan Nabi ni berdiri atas baral. Melihat para sahabat 3 grup tu. Ashabus Samurah, Ansar dan Bani Harith. Menyuruh mereka supaya memerangi kaum kafir. Lalu Nabi bersabda, nah, sudah sampai masa untuk berperang, bertempur. Hatwatis tu pertempuran. Kemudian Nabi ambil batu-batu kecil. Pebble kata Mak Saleh. Hasayat. Boleh jadi batu-batu kerikil. Okay. Lalu Nabi campak ke muka-muka orang kafir. Campak dengan bacaan lah, walaupun tidak disebut di sini. Seperti dalam peperangan Badar, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi hembuskan ke arah orang kafir sambil berkata, syahatil wujuh, punahlah mukamu. Jadi pasir itu masuk dalam hidung, dalam mata. Gitu ceritanya. Dalam kes ini anak-anak batu. Lalu Nabi kata, in hazamu wa rabbu Muhammad, mungkalah demi Tuhan Muhammad. Kamu kalah demi Tuhan Muhammad. Fa dhahabtu anzur fa idzal kita ala, kata Abbas, aku pergi semakin hampir melihat peperangan dari jarak yang dekat. Dan apa yang aku tengok demi Allah, ma huwa illa an ramahum bihasaya. Aku tengok peperangan itu, Nabi memang melontar mereka dengan batu-batu kerikil. Tak nafikanlah pedang-pedang sahabat ni cerita lain. Ini Nabi sendiri. Jadi pedang pun guna, batu pun guna. Dan aku tengok peperangan itu melemahkan mereka.
Wa amarahum mudbiran, dan Nabi menyuruh para sahabat, okey, kita boleh berundur. Ini kisah ringkas peperangan Hunain. Jumlah tentera Islam ialah 12,000, iaitu jumlah yang terbesar dalam sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ramai, maka sahabat-sahabat merasa hebat. Oh, menang yang kita ramai. Ramai menang kita. Rupanya kena serang hendak, pakai lagi terabur, tinggal Nabi seorang. Ini cerita jalan. Wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan pada hari Hunain kamu merasa takjub dan hebat dengan banyak bilangan kamu. Ini Quran dalam surah Taubah. Falam tughni ankum, sebenarnya banyaknya kamu, ramainya kamu tidak memberi guna kepada kamu, sebab kamu lagi bertaburan, bertempiaran. Wa dhaqat 'alaikumul ardh, dan bumi seakan-akan semakin sempit, kamu tak tahu nak lari ke mana, tapi kena lari. Samawallaitum mudbir, kemudian kamu lagi bertaburan. Apa guna? Gunanya ialah menunjukkan Nabi ni berani dalam semua suasana. Sahabat bertempiaran, dia tidak. Dia semakin ke depan walaupun menggunakan barat. Sahabat lari dengan kuda, tinggal dia. Dan menggunakan batu ini salah satu mukjizat yang Allah kalahkan mereka dengan batu-batuan selain daripada pedang itu. Ini melambangkan betapa cepatnya sahabat-sahabat menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang memanggil itu adalah orang yang sekuat-kuat suara, iaitu Abbas radhiyallahu anhu. So mereka sahabat lari sebab mereka dihujani dengan panah-panah. Yang kita dah tengok Lord of the Ring lah, itu panah-panah juga, ataupun cerita-cerita Hindu, macam-macam panah. Itu lakonan semua tu. Dan ini adalah satu macam mana Allah mendidik para sahabat supaya jangan tertipu, jangan banyaknya bilangan. Kerana bilangan ini is nothing. Yang sebenarnya adalah kebergantungan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. So kekuatan yang sebenarnya ialah beriman dengan Allah Subhanahu dan minta kemenangan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang boleh menjadi contoh teladan dari sudut kepahlawanan, kesatrian, terutamanya medan perang. Kita ni hidup selepas peperangan, selepas komunis, selepas perang dunia kedua. Jadi tak merasai. Yang merasainya yang dengar cerita Jepun masuknya begini. Dibuat filem pula Embun. Siapa nama? Lieutenant Adnan. Sarjan Hasan. Itu filem di filem-filem. Isteri saya pergi rahsia atas jemputan rahsia lah. Apa dia? Jepun di Asia. Jadi pilihannya filem, pasal dia orang filem, bukan orang filem, orang komunikasi. Jadi dibentangnya Embun tu di Rusia. Bila tanya tak tahu. Apa perasaan anda peperangan? Kata orang rumah saya, saya tak ada masa tu. So apa yang berlaku? Dia kata, saya bila dia cerita, saya kata Tok Guru mati dulu. Tak tanya. Saya sempat duit yang berlubang. Sempat yang dicocok dengan dawai, letak bawah katil. Saya ingat di rumah saya.
Itu saja yang saya ingat. Satu cerita-cerita tu nak makan ubi pun susah, nak makan beras pun susah. Kalau dikenakan tindakan terhadap je pun, dia ikat dengan tali benang. Syarat jangan putus. Putus nanti kena bedal, kena apa, makanan tak dapat. Itu kesusahan. Marilah Green Book oleh apa nama, arwah Tun Razak. Itu ceritanya datangnya apalah projek kelapa sawit sana sini, Temerloh penuh dengan orang Kelantan sebab Tun Razak bawa mari. Itu hebatnya Tun Razak ni. Oleh kerana dia habis. Alhamdulillah. Syurga lain-lain. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh manusia, sesungguhnya Allah itu bagus dan dia tidak menerima kecuali tayyib, iaitu bagus. Wa inna, sesungguhnya Allah telah memerintah orang mukminin seperti dia memerintah para rasulnya. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah yang bagus-bagus yang kami kasihkan, rezekikan kepada kamu. Thayyibat jamak, plural. Thumma dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah menyebut contoh seorang lelaki yang berjalan jauh dalam keadaan berdebu, dalam keadaan tidak terurus, menghulurkan tangan, menadahkan tangannya naik ke langit. Wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, sedangkan minumannya haram, dan dia diberi dengan benda-benda yang haram, maka mana mungkin Allah mustajabkan doanya. Ini syarat-syarat doa makbul. Dan tuan-tuan duk belajar dengan ceramah. Hadis riwayat Muslim dalam bab menerima sedekah daripada usaha yang bagus, yang halal. Itu syarat sedekah, syarat derma, syarat zakat, syarat haji dan seumpamanya lah. Apa makna innallaha tayyibun? Makna dianya Allah bersih daripada segala kekurangan. Dalam bahasa doa kita sebut subhanallah, subhanallah, subhan, maknanya bersih daripada segala kekurangan. Teguran saya kepada yang buat sujud sawi, subhanallah, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Tidak sebut, tidak ada sandaran. Walaupun tuan-tuan dah amalkan 30, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tidak ada sandaran walaupun popular. Betulnya sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. That's it, finish. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Finish. Bukan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu amalan orang tasawuf. Sekali lagi, sandarannya tidak ada walaupun sudah lama diamalkan oleh kita dengan kita ni berguru kepada dia. Dalam kitab fiqh tidak ada. Dalam kitab hadis tak ada. Tapi popular di kalangan kita sebab kita bergantung kepada mereka. La yakbalu illa tayyiban. Allah tak terima kecuali yang molek-molek ya. Yakni kecuali halal daripada usaha dan kerja ikhtiar yang bagus-bagus. Ya berjalan, apa makna berjalannya? Boleh jadi haji, boleh jadi jihad. Itu maksud dia tilus safar. Boleh jadi benda lain. Ash'af, apa dia? Rambut dia menyancang, toncang macam berduri, macam landak, tapi rambut tu namanya ash'af. Aghbar, mukanya berdebu sebab crossing padang pasir. Fa'anna, maka mana mungkin
Allah boleh menerimanya. Jadi antara ciri-ciri kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah menerima sedekah yang betul-betul bersih. Itu ciri kesempurnaan Allah. Orang para nabi dan orang mukmin yang biasa sama dari sudut hukum hakam, iaitu kenapa tak clear? Diharuskan menikmati benda-benda yang bagus, rezeki yang halal yang bagus, sekiranya pekerjaan itu daripada usaha yang halal, menanam, memancing. Contoh. Macam banyak lagi lah yang bagus-bagus. Antara faktor doa tidak mustajab ialah makan harta haram. Makan harta haram. Dalam kes kita rasuah lah, sampai ke hari ni pun masih rasuah lagi. Duk cari-cari yang terakhir 90 juta. Tengah korek lah tu. Yang 41 bilion 1MDB dah hampir-hampir selesai. Beresnya hutang hampir-hampir. Ada lagi 2-3 bilion daripada 41 bilion. Itu laporannya. Ada satu TikTok dia kata semua harta ayah kami haram belaka. Kereta ke, bangunan ke, tanah ke, maka dicairkan. Itu anak-anak yang baguslah. Dicairkan, diterahkan kepada majlis agama negeri untuk diuruskan. Itu benda yang bagus. Rahsia mustajab doa, makan minum yang halal, pakai duduk yang halal. Itu rahsia. Antara rahsia. Jadi ulama ringkaskan doa ini ada 2 sayap. Nombor 1, makan minum halal. Nombor 2, cakap benar. Maknanya tak bohong. Ni kisah berlaku kepada family saya. Seorang ni memang kaki bohong. Dunia ke akhirat kau bohong. Ini kata berlaku kepada family kami. So pergi satu universiti, dia dia pencen awal. Pencen awal iaitu 55 bukan 60. Tapi balik kampung kerja tak ada. Mula-mulanya ada harta, beli lembu, bela lembu, tapi oleh kerana bohong dia tu menyebabkan harta dia berkurangan. Naik mahkamah pun bohong. Usahakan naik mahkamah, bohong. Sehinggalah kerana terdesak, pergilah di universiti di kawasan tu. Namanya Monora Universiti tu, bahasa Siam lah, bahasa Thailand. Cakap dia ada master daripada Indonesia. Jadi orang-orang tu dia kenal. Siapa mu ni? Cek punya cek memang tak ada. Tapi orang ngaji lah, orang belajar agama lah ni. Ni yang kata saya ada master daripada Indonesia. Pasal apa nak bagi kerja kalaulah benda tak ada tapi dia ada. Contoh pembohongan pada sijil dan kelulusan agama. Dan dia mengaji agama. Jadi tak apa kerja. Maknanya payah orang nak percaya kalau kita cakap bohong. Maka rezeki dia jadi mak payah. Kahwin 1, 2, 3, 4, 5 kahwin. Tuhan bagi dia, tapi nak bela anak kena ada susu, kena ada beras, kena ada nasi bungkus. Dah tak ada. Dia ada zuhud apa duk berdebar-debar, orang tak boleh makan ni susah hati.
tak ada duit ni susah hati, percayalah. Terlebay macam mana tak payah bohong lah. Na'udzubillah. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tak cakap dengan mereka. Allah tidak memberi recommendation kepada mereka, dan Allah tak tengok, tak tilik pun kepada mereka. Dan bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa dia? Syekhun zani, dah tua tapi berzina. So sehari dua, seminggu dua ni ada yang umurnya 86 tapi rogol cucu. Cari berita. Rogol ni bahasa hadis, bahasa Quran, zina. Umur 76 tapi rogol cucu. Berbelah-belah kali, bubuh pula buah terung. Celaka sungguh, ya Allah. Tuan-tuan cari berita. Ya, saya sebut 2 contoh ya. Ini zaman sekarang. Saya dapat, saya paskan dalam guru. Wa malikun kadzab, dan raja yang bohong. Sejarah raja kita berapa lama? Kesultanan Nuh zaman Raja Mahmud mati di Julan contohnya. Itu zaman filem. Marilah zaman-zaman Kesultanan Melayu Kelantan, Kesultanan Melayu Johor, Kesultanan Melayu Riau. Yang kita tak kaji dari sudut bohong dia. Kita tak kaji. Wa'ilun mustakbirun, dan seorang ail. Apa dia? Fakir miskin tapi bongkok dan sombong. Dah fakir, bongkok lagi. Bab bongkok kita dah belajar lah. Apa dia? Menolak kebenaran. Dan mempeleceh-lecehkan apa nama orang lain. Itu namanya kibir, sombong. Jadi kalau bohong ada, tua nak mampus pun ada, sombong pun ada, fakir miskin pun ada. Apalah dia ya. Nothing. You are nothing. Percuma kamu kata orang Indonesia, mana tak ada agama. Percuma, tak ada agama. Teruknya dahsyat. Na'udzubillah. Kena jaga, na'udzubillah. Jadi apa dia hadis-hadis ni adalah menunjuk Allah tak suka kepada 3 golongan ini. Kata Qadhi Iyad. Siapa Qadhi Iyad? Pergi pada Google. Keluar bahasa Inggeris. Allah khususkan 3 ni menyebut wa'dun dengan ancaman demikian kerana setiap daripada mereka ada maksiat tersendiri. Sedangkan maksiat itu tak perlu pun. Tidak diperlukan dalam kehidupan. Lalu keberanian mereka diumpamakan keras kepala dan memperleceh-lecehkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sengaja nak buat maksiat. Sengaja. Bukan mengigau bagi rogo cucu, bukan, tak ada. Memang dia dah 12 kali bah. Kita kata mengigau apanya. 12 kali. Na'udzubillah. Ya Rabbi. Ya Allah. Allahu Akbar. Demikian seterusnya benda-benda yang berkaitan.
Daripada Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayhan wa jaihan. Ini bukan Hindustan, Pak. Bukan Hindustan. Wa furat wa nail, kullum min anharil jannah. Sayhan, saya tengok kitab saya. Sayhan wa jaihan adalah sayhun pun boleh, jihun pun boleh. Sayhun boleh, jaihun boleh. Sayhan pun boleh, jaihan pun boleh. Ada dua bahasa. Dua adalah dua sungai di negeri Khurasan. Ini nama-nama Khurasan. Apa dia Khurasan lagi ni? Ialah Afghanistan. Kata ni Aziz, dia pernah berguru dengan guru Khurasan di Kota Baru. Cakap Melayu sepatah pun tak faham. Tapi ilmu banyak, dia kata. Ini antara benda-benda nostalgia ataupun panggil jurnal almarhum ni Aziz. Kata setengah ulama, sayhun di India, jaihun di Afghanistan. Adapun sungai Furat dan Nail adalah, Furat ini sungai yang memisahkan Syam dan Semenanjung Arab. Sudah, kita ngaji geografi. Syam 4 biji negeri. Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, itu namanya Syam. Dan di celah-celah tu ada sungai Furat. Jazirah ialah Saudi Arabia, cakap mudah-mudah. Jadi adalah sungai celah-celah tu. Kalau kita kat Teluk lah, Teluk Parsi. Teluk Parsi tu ada Nail, ada Furat. Ada Furat. Nail ialah negeri Mesir. Ini semua sungai-sungai utama. Ya apa nama? Yang usianya beribu-ribu tahun. Yang panjangnya daripada 1,000 sehingga 10,000. Contohnya Sungai Nil ni itu hampir 7,000 kilometer panjang dia. Dan Sungai Furat ini 500 kilometer panjang dia. Dia bersambung dengan Turki. Maka berlakulah krisis air di Sungai Furat, iaitu Turki bila dia bergaduh dengan Iraq, dia tutup dam dia. Jadi kering lah. Kering, orang nak menanam tak boleh, mati. Jadi masa Saddam ni, ini cerita daripada kawan saya Ustaz Mak, dia orang Iraq. Saddam hantar roket ke Turki, barulah buka kejap. Lalu gaduh. Jadi yang terakhirnya ialah dia berlaku berulang-ulang dengan krisis-krisis yang berbeza-beza. Tapi maknanya Furat ini dia bergantung kepada Turki. Hilir dia, yang hulunya sini Iraq. Yang membawa kepada Teluk Parsi. Ini ceritanya lah. Siapa maksud syurga sungai-sungai, iaitu Islam sampai kepada tempat-tempat ini. Itu maksud ia adalah sungai-sungai syurga. Jadi kalau tuan-tuan kalau ada peluang, tengok, pergilah jalan makan, jalan-jalan cari makan. Kalau ada peluang. Saya bantu tuan-tuan carikan peta ni dalam grup nanti, insya-Allah. Dah isyak ke belum? Juga daripada Abu Hurairah, katanya, akhadha Rasulullah biyadi, Nabi pegang tangan aku.
Lalu baginda berkata, Allah mencipta tanah dan pasir pada hari Sabtu, dan mencipta bukit gunung ganang pada hari Ahad, dan mencipta pokok-pokok pada hari Isnin, dan mencipta segala-gala yang tak baik pada hari Selasa, dan mencipta cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan segala haiwan-haiwan dan binatang-binatang pada hari Khamis, dan menjadikan mencipta Adam alaihi salam selepas asar hari Jumaat. Di akhir saat tengah terakhir pada siang hari, iaitu lepas asar, ataupun antara asar dan kemalam, itu kejadian Nabi Adam alaihi salam. Riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi sedikit detail lah, walaupun tidak sedetail-detailnya, tapi ada info tu. Gitu benarnya. Ini asas kepada kejadian. Namanya qada and qadar. Ulang suara. Tanah dan pasir pada hari Sabtu, gunung ganang pada hari Ahad, pokok kayu kayan pada hari Isnin, segala-gala yang tak molek pada hari Selasa, menciptakan nur pada hari Rabu, dan menebarkan haiwan dan seumpamanya pada hari Khamis, dan menjadikan Adam selepas asar pada hari Jumaat. Itu kelebihan-kelebihan. Sebahagian daripada kelebihan hari Jumaat ialah diciptakan Adam padanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.